kamu sedut hanya kerana kamu lompat dan khianat rakyat RM366,838 sehari melalui bajet Kementerian Pertahanan Angkatan Tentera Malaysia. Dalam dokumen sulit ini, dia telah menggambarkan bahawa ada satu projek di mana projek itu dinamakan ialah anugerah konsesi tanpa tender terbuka, penyediaan bekalan makanan, penyajian makanan bermasak dan penyelenggaraan untuk 75 kem tentera di zon tengah dan selatan. Okay. Projek ini tanpa tender terbuka dengan surat arahan Perdana Menteri Malaysia bernilai RM366,838 satu hari. Satu hari RM366,838 sehari. Selama 15 tahun. Maknanya 2 bilion lebih selama 15 tahun setiap hari. Sedih. Bagi pihak usahawan Melayu sedih. Apapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terbaca, kita menyokong apa yang Cikgu Bat mengatakan bahawa anugerah projek tanpa tender. Sedangkan kerajaan hari ini menguat-uarkan kerajaan yang telus, kerajaan yang tidak akan tidak adakan anugerah projek, mesti tender. Semua benda perkara janjinya memang janji pun memang babi terbang Mela. Babi terbang. Kan? Akhirnya apa? Bukti ada. Bagi projek 2 bilion kepada satu syarikat yang recommended, yang disokong, yang dicadangkan oleh Jabatan Perdana Menteri. So, apa jadi usahawan lain? Kalau 2 bilion ini selama 15 tahun ini, berapa ramai usahawan Melayu boleh membekalkan, mungkin boleh ada dapur yang berteknologi tinggi, mungkin ada. Mungkin ada yang lebih baik. Yang untung siapa? Angkatan Tentera. Yang akan sihat siapa? Tentera. Ini you bagi kepada satu syarikat 300,000 lebih, 380 lebih ribu sehari selama 15 tahun. So, kamu ingat syarikat ni akan terus berjaya ke? Mesti akan ada waktu dia masalah punya. Bila dia masalah, dia akan cari siapa? Kalau ada masalah, cari siapa? Kemudian pula rakyat akan komplain, tentera akan komplain. So, apakah jadi pada Jabatan Perdana Menteri yang telah menyokong, memberi kontrak tanpa tender? Akan ada masalah. So, lepas itu, siapa yang nak minta tolong kat siapa? Kepada Dewan juga. Kepada Dewan. Tak kira Dewan mana pun. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia ke, Dewan Perniagaan Islam Malaysia ke, Dewan Persatuan Catering Bumi Putra ke, tak kisah siapa pun. Tapi kat situlah mereka akan minta tolong. Kan? Minta tolong tanpa terima kasihnya. Pasal apabila kaya, bila berjaya, takkan ingat ni persatuan ni. Kan? So, kita berharaplah, berharap bersedar-sedarlah. Tak payah lagi buat rekomen-rekomen macam ni. Buka tender, bagi kepada, itu sajalah kontrak yang Bumi Putra ada. 2 bilion itulah ada. Itu pun kena sapu dengan ahli politik. Belum cerita lagi yang payung sapu. Banyak payung sapu juga dalam industri ni. Kan? Jelas sekali bagi kepada bangsa lain. Bangsa lain buat. So, orang Melayu akan jadi pengemis. Di negaranya sendiri akan jadi seperti Palestin. Dahlah kita telah tanda tangan ART ni. Kita tak tahu adakah kita akan menjadi seperti Venezuela. Apakah jadi pada Malaysia? Kalau ini semua pun korang sapu. Kan? Kau tak respect pun dewan-dewan yang diiktiraf oleh kerajaan. Untuk membantu usahawan-usahawan Bumi Putra. Kan? Kepada Jabatan Perdana Menteri, kita sedarlah bahawa takkan setiap harinya cerah, cuaca cerah. Ada waktu hujan, kemarau. Ada waktu tak penyakit seperti COVID. Waktu itu nak tolong kat siapa?
Satu orang tak boleh tolong. Kena tolong yang ramai. Ramai kena tolong. Tengok dulu. Tak cukup makan. Orang rakyat tolong pakai bendera. Ada syarikat ni tolong. Ada syarikat ni bagi-bagi tentera makan free. Ada? Tak ada. So, rakyat yang tolong. Bawa mana yang bendera putih dia yang bawa. Dewan Perniagaan tolong. Dewan Perniagaan Islam tolong. Dewan persatuan catering tolong. Ada syarikat tolong? Tak ada. So, ini pun bila dah okey sikit, semua lupa jasa-jasa baik rakyat. Semua jasa-jasa baik persatuan-persatuan yang kecil-kecil yang membantu ketika kita darurat dulu. Semua lupa. So, sedar-sedarlah. Tak payahlah guna kabel-kabel macam ni. Ianya tidak menguntungkan, malah memudaratkan kredibiliti dan usaha yang Perdana Menteri buat, yang sedang bangunkan untuk meyakinkan rakyat bahawa kerajaan ini kerajaan telus. Kerajaan ini kerajaan yang mesra rakyat. Kerajaan hari ini kerja faham mengenai masalah usahawan-usahawan SME ini. Kan? Dengan cara macam ni, semua rakyat takkan percaya lagi. Yang rugi bukan kita, yang rugi adalah kerajaan. Kerana setiap 5 tahun, kerajaan akan dipilih oleh rakyat. Itulah saya punya komen. Dan terima kasih kepada Cikgu Bat kerana berani memberikan segala bukti-bukti dan buat laporan kepada SPRM dan polis. Oleh itu, saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Bat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.